Silih pinang, silih berlipat, silih datang daripada Pulau Melaka. Pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Bagi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama membuka majlis kita pada petang ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. Yang dihormati Encik Isman Nadim bin Kisam merupakan panel kita pada petang ini, ataupun digelar sebagai Abang Isman Isam ataupun Abang Isman Ijaz, ya. Dan yang seterusnya Cik Zulfadli bin Mulstaza merupakan moderator kita pada petang ini, ataupun kita semua dikenali sebagai Abang Afad Raihan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, saya ucapkan selamat datang ke POT. Dan selamat datang juga kepada semua ke program Ipoh Music Symposium yang ke-25. Ipoh Music Symposium ataupun dikenali sebagai IMS 2025. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, petang ini kita adalah sesi yang pertama untuk hari yang pertama. Saya rasa saya tak perlulah nak berceloteh panjang. Jadi kita teruskan majlis pada petang ini kepada moderator yang kita telah nanti jemput pada Abang Afad Raihan untuk teruskan majlis. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah bagi tempat diri kami, sebaik pelindung, sebaik penolong kami. Cukuplah Allah bagi tempat diri kami, sebaik pelindung, sebaik penolong kami. Cukuplah Allah bagi tempat diri kami, sebaik pelindung, sebaik penolong kami. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya hormati Presiden Puan Nur Hanim selaku orang kuat POT, dan yang saya hormati Beliau Datuk Latin yang hadir pada hari ini, sahabat-sahabat POT, pembentang esok hari yang hari ini dah datang dah menunjukkan komitmen pada program kita ini, Simposium Muzik itu fokus pada nasyid dari tradisional ke contemporary. Dan Alhamdulillah, bagi saya ini satu mimpi. Kalau last year saya dijemput sebagai panel bang, saya dengan Fitri Haris. Waktu tu Fitri bawa buku yang ditulis oleh Fitri, dan hari ini satu benda yang direalitikan. Fokus ini tentang nasyid. Dan Alhamdulillah, petang ni dimulakan dengan seorang yang cukup legend bagi saya. Nama Ijaz tu bukan nama baru lah bang, nama yang sangat besar. Cuma kita fokus hari ini pada seorang insan seni yang bernama Isman Nadim bin Isam. Ada kisah sebenarnya, tapi tak apalah, itu nanti saya kongsi dengan Bismillah lah. Salah seorang anggota kumpulan Hijaz dan menyampaikan lagu Beriman Rashid, dan mempunyai nama pena, dua nama pena, mungkin ramai tak tahu, Manis Elia dan juga Manis Elma. Ini antara nama pena yang digunakan pakai oleh Bang Isman. Bang Isman merupakan seorang produser bagi nasyid tanah air. Nak ikut sejarah Bang Isman, penghasilan lagunya kalau ikut di Malaysia ni lebih daripada 200 lagu dah. 200 lagu, more than 200. Saya ingat waktu mula saya nak berada dalam industri, saya jumpa dengan Aris Sariwatan. Dia kata, Afad, kau nak jadi menyanyi? Abang nak jadi menyanyi abang. Kau dah ada satu lagu? Tak ada bang. Tak ada, kau tak boleh jadilah menyanyi. Step forward je dia bagi. Tapi hari ni Alhamdulillah kita diberi kesempatan bertemu Abang Isman, yang mana karyanya hari ni karya yang ada sebahagian, kalau kita lihat industri muzik tanah air, antara karya besar kita mungkin pernah lihat karya SM Salim, yang mana hari ni karya dia matikan terus. Mungkin ramai tak tahu, tapi bila kita lihat betul lah SM Salim lagu tak ada. Memang itu hajat almarhum sendiri. Maknanya bila dia mati, aku nak lagu pun mati. Kenapa? Waktu inilah baru datang kajian. Sebab apa? Sebab dia takut lagu dia besok orang lupa tentang Tuhan. Orang lebih cinta pada manusia sampai lupa tentang adanya Tuhan, berkasih sayang. Walaupun lagu dia kita dengar ada lagu-lagu yang sangat baik, tapi ini yang berlaku. Tapi bagi Abang Isman yang kita bawa hari ini, kita dapat melihat karya dia, insya-Allah mudah-mudahan menjadi peneman dia di alam kubur semua. Amin. Ini antara benda yang mungkin sebenarnya sembang Abang Isman. Dia cakap, bang, karya abang ni tak apa bang. Karya abang ada yang ada royalty, ada yang tak ada royalty. Mungkin hari ini dia mungkin boleh kongsi kita. Ada karya dia yang lebih 20 tahun yang memang tak ada royalty, tapi dia pernah sembang dengan saya. Dia kata, tak apa, ni nanti biar dia cerita sendirilah. Jadi Alhamdulillah ini kita bersama Abang Isman. Usianya orang kata dah 56 tahun. Tahu 56 so, bukan dah 5 bukan 5. Boleh ke? 56 tahun. Asalnya orang Johor. Dan kalau nak ikutkan artis yang banyak bawa Hijaz dululah. Dan karya Abang Isman yang bila sebut 200 ni, maksudnya banyak artis yang pernah bekerjasama dengan Isman. Tadi karya Kula Intim sendiri, Nur Kasih, itu adalah lagu yang dicipta oleh Abang Isman. Kasih-kasih. Kemudian kita ada UNAC, kita ada Mestika. Ini antara nama-nama penasyid yang hari ini Alhamdulillah, dulunya mungkin bawa Hijaz, dan hari ini mereka dah berat sendiri. Dan inilah sebenarnya orang kata hasil daripada perjuangan mereka di awal perubahan Hijaz. Dan Alhamdulillah ini saya ambil peluang abang. Terima kasih banyak sebab sudi bersama ini untuk berkongsi dengan kita hari ini tentang orang kata sejarah awal abang lah. So walaupun saya sebenarnya Abang Isman saya dah share dengan dia. Saya ingat Abang Isman kat rapat lah, saya dah share dengan dia. Tapi saya nak mulakan petang ni mungkin pengalaman awal abang. Mungkin abang boleh berkongsi dengan sahabat-sahabat yang datang ni. Siapa ni Isman Hijaz sebenarnya ni? Orang kampung ke? Orang Kedah ke? Orang bandar sangat ke? Orang gaya macam orang bandar ni. Bisa mungkin boleh kongsi lah dengan sahabat-sahabat yang di sini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati sahabat pagi saya, selalu saya membagi dekat Raja Lele, dekat Batu Haram, dekat lagi sembang ni sarapan pagi. Saya Afad, lepas tu terima kasih juga kepada bos POT. Dia saya pertama kali sampai POT ni, bila dijemput tu saya kaji apa tu POT tu, nasyid POT ni. Dan kepada semua yang hadir,
pada petang ini semuanya pembentang yang saya rasa semua orang akademi yang hebat, dan untuk dan berterima kasih juga kepada tema tahun ni ialah nasyid kan. Bangga saya sebab saya pejuang nasyid. Bila rock tu, bila pop tu, bila hip hop kan, saya suka juga sebenarnya. Sebab nasyid ni masuk semua badan, tak kira lah pop ke rock ke, sebab lagu saya banyak rock kan. Jadi alhamdulillah dapat pada petang ini. Dah berbulan-bulan saya berurusan dengan Cik Hanif kan. Hari ni Allah sampaikan saya kat sini. Alhamdulillah Allah sampaikan rezeki saya untuk bukan nak tunjuk-tunjuk pandai pun, tak aktif pun. Sebab saya cakap 200 lagu ni kan, dia cakap ya Allah 200 lagu lebih sebenarnya. Tapi bila kita berkarya tu, kita tak ni, kita macam dia main keluar dia tu. Allah bagi rezeki sebenarnya. Sebab ada juga orang yang nak buat lagu sampai pecah kepala nak bagi sedap, sampai pecah kepala nak bagi sedap, bagi makanan lenggok-lenggok kan. Tapi alhamdulillah Allah bagi saya ni hati sentiasa berbunyi dan berlagu sebenarnya kan. Barulah kita punya lagu tu tak pincang lah kan. Tapi saya memang asal daripada Kedah Bukit Bimarat Tinggi Johor. Saya ada Kedah dan saya peroka. Bila ayah meninggal, nama tu nama saya pemegang amanah ni, bukan harta saya pun kan. Jadi daripada situ bermula karya seni saya kan. Daripada sekolah. Lepas tu saya Form 2 di sekolah menengah Tan Sri Jafar Alba di Gua Tinggi Johor, di Tan Sri. Dekat situ pun saya dah start menyanyi dah sebenarnya. Menyanyi. Masa Form 2 tu saya pinjam lagu Eliket. Bulan tetap sinar, malam tetap indah. Lagu saya. Kalau tahu apa ada saya juara buat. Juara. Lawan Form 1, Form 2, Form 3, Form 5, Form 6. Saya menang. Lepas tu tahun 2002 Ijaz show dengan Eliket dekat Kelantan. Saya jumpa Eliket. Saya nyanyi dulu tahun 82, 83 dulu, 83. Bila saya jumpa Eliket, saya cakap, bang, saya minta abang Eliket tau. Kami dah Ijaz masa tu. Kita dah Ijaz, jumpa dengan Jawabillah, jumpa dengan Eliket. Jumpa dengan kita macam kira macam duduk apa ni, dalam apa? Lepas jauh sangat. Jadi kat Eliket, saya pernah nyanyi lagu Eliket, saya menang. Tahun 2000 apa ni, sama 83. Apa ni, Loga. Dekat Tahniah. Dulu. Sekarang baru jumpa, Tahniah. Saya nyanyi 83. Jumpa dia tahun 2002, 2003 tu. Lebih. Kan lama kan? Jadi saya cakap, saya menang lagu tu, lagu Apa Kata Aku. Dia cakap Tahniah. Itu lagu lama, dah lama. Sekarang mau jumpa, cakap Tahniah. Lepas lagu apa? Saya nyanyi lah. Bulan tetap. Dia main gitar, dia main. Sampai habis lagu tu. Lagu ni cakap dia record dekat apa? Dekat Hong Kong. Tahun 80 dia ikut ke Hong Kong. Kami nasib pergi daripada KL pergi Hong Kong, ikut ke Hong Kong. Masa dia main band ke Hong Kong. Ya bang. Atau abang kena ada tahun lepas. Tahun lepas kita ada Eliket. Betul? Pop jumpa Eliket. Baru minggu lepas saya ada show dekat Bandar Gambir. Satu flight dengan Eliket. Eliket dia ada show dekat Air Papan, Mercy. Kami pisah lah dekat Bandar Gambir dekat Papan. Tapi dekat airport tu jumpa. Cerita balik, masa tu kalau Logan dia ingat David Almega macam bila dia sehat kan, Lepas dia pun tak sihat dah, tangan pun apa ni, dia pipin kan. Jadi bermula tu saya start seni saya memang daripada sekolah saya minat. Pantang je lagu saya masuk, pantang je hari cikgu ke hari apa saya masuk. Jadi time dulu tu pun kita pun macam sentiasa main lagu-lagu yang banyak mellow kan. Rock ni saya start rock, saya start minat rock ni saya bila saya dengar apa ni, dengar Wing nyanyi lagu Interku Kesepian. Start situ yang saya minat rock. Jadi itulah banyak cerita saya macam mana daripada sekolah. Dari sekolah saya dah start dengan seni. Dan sampai sekarang alhamdulillah banyak lagu yang saya ciptakan. Ada yang tak popular, ada yang popular, ada yang biasa, ada yang luar biasa, ada yang orang tak tahu kan. Jadi bila kamu kompor, semalam apa cakap juga ada saya kira 100 berapa
Apa dia? 111. 111 saya cakap no. Saya pernah ada saya punya PA dekat Ijaz Record tu. Dia kumpul satu CD satu CD ada 12 track, ada 9 track, ada 9 CD kan? CD. Jadi itu lagu-lagu yang disimpan. Banyak lagi, cuma dulu masa saya nak cerita awal macam saya serius. Okay, saya serius dengan seni ini. Mulanya kami dalam bulan Darmoni. Darmoni saya tak mahu sebut Arkam dulu. Darmoni nas'aluka ya man lagu tu kan. Tola'al badru. Jadi start itu memang dah itu keluar. Bila kami dipilih dalam Darmoni, lepas tu dapat rekodkan suara semua orang. Saya Arwah Asri Surabani tu. Lepas tu lagi dalam 10 orang kawan dijemput RTM, pergi RTM untuk rekod Asmaul Husna. Lepas tu dalam markam tu Asmaul Husna tu bila buka majlis Asmaul Husna mesti Asmaul. Kali tu Asmaul Husna mana tapi ke almarhumah lah kat Quraisyan juga. Tapi kalau saya ikut suara awak ni, suara dia awak tak boleh keluar muka sebab imej kita sebab jual. Tak boleh kan? Tapi tak apa, saya janji tak ada suara lah kan, jadi keluar hati kan. Mana tu, rekod memang antara orang cakap selingan-selingan ATM yang paling popular Asmaul Husna tu. Masa tu tahun, tak silap saya tahun 89, 90. Betul-betul 89 tahun tu. Lepas Asmaul Husna kita rekod Tola'al tu. Itu sebab 20 Allah 3 lagu ni yang popular sangat. Lepas tu ada pun dia pergi mana pun, pergi Amerika ke, pergi London ke, pergi Australia ke, lagu tu dia minta. Jadi maknanya start itu dah saya punya perkembangan perjalanan muzik saya, pada seni saya. Dia makin serius sebab dah ada peluang studio. Lepas tu tengoklah studio dekat ATM pun bukan calang-calang. Kita pakai SSL punya mixer kan, paling mahal di dunia. Rekod kat sana, dapat masuk ATM tengok kan. Jadi bila yang paling best tu, bila tahun 97, bila Nada Mudi dah tak ada, kami Hijaz ditubuhkan tahun 97, masuk ATM, zoom in. Dulu kita suara je, sekarang muka dia kalau yes, aku dah berjaya dah kalau buka aku. Dulu saya makan tu ni macam benda nak kena tapis kan. Macam kan. Jadi bila dah Hijaz, tak ada hanya di image, ada kod kita ni kan. Bila keluar dah zoom in, bila keluar yes, aku dah keluar ATM dah muka. Kan? Orang cakap biasa je kan. Tapi kita bertahun-tahun kita punya muka disorok. Bila Hijaz on. Jadi tu lah. Jadi banyak cerita pasal kita punya perjalanan seni. Start pada situ yang album pertama Hijaz tu. Dia start sampai sekarang. Dia punya sibuk tak habis sampai sekarang. Sibuk dan menyibuk juga. Itulah. Itu lah. Boleh kita santai Sebab saya ni tak ada teks pun, tak ada. Cakap gamble lah kan. Okey, tapi sebenarnya sangat terinspirasi lah dengan cerita abang tu. Maksudnya proses untuk abang, yelah sebenarnya dunia muzik tu mungkin dah ada. Semua penemuan bertemu dengan artis yang berlainan genre. Dan kemudian macam mana, kalau saya nak bertanya macam mana abang boleh, orang kata fokus kepada nasyid. Macam mana abang betul-betul menjerumuskan diri abang terus kepada nasyid. Walaupun mungkin di awalnya kita diberikan dengan elemen muzik pelbagai waktu tu. Kan 60-an, 70-an. Tapi abang memilih untuk nasyid betul. Dan bagaimana abang meneruskan untuk penghasilan pula karya selepas tu? Okey, macam mana saya pilih nasyid? Nasyid ni general je, bukannya apa kan, sebab bila sebut nasyid mesti ada ketuhanan. Bila sebut nasyid, dia mesti ada lagu-lagu yang bentuk arah kebaikan, nasihat, selawat, zikir kan, Tapi benda ni yang menenangkan saya sebenarnya. Kan, benda ni yang tenang sebenarnya. Mungkin tuan-tuan yang punya tulisan mungkin lagi hebat lah dapat apa saya cakap. Cuma kita dapat rasa bila masa tu kita dah, bila cakap bagus juga. Aku nyanyi ni bukannya nyanyi yang dah apa-apa. Dari istilah-istilah dah apa-apa kan. Sebab kalau dulu kita punya motor kita berhibur, apa ni
saya lupa dah motor. Jadi kereta jadi mobil motor dah kan. Dia motor apa ni? Apa? Kan motor tulis dia bilang, nah ni dia toge-toge dia ada kodak-kodak semua kan. Kereta-kereta kan. Saya tak kerti. Saya ingat je. Lepas tu sebab apa? Dulu saya pakai Walkman. Ada Mantip lah. Aiwa. Saya dapat Aiwa. Dan Aiwa yang dia punya kabel ni kalau pasal kaset tu dia terbuka tu kan. Pada selotip kan. Okey tu. Saya ambil, saya master balik saya betul. Saya ambil lepas saya na. Start lagu tu saya buat kan dah power dah. Bukan saya cakap saya pandai tak. Melodi dia. Masukkan lirik. Insan di dunia menyambut hari raya, ingatlah pada mereka yang tiada berat. Ingat lagu tu? Mesti ingat. Kalau nasyid mesti ingat. Sebab nasyid mesti tahu lagu tu. Itu lagu saya yang pertama saya cipta. Lepas tu saya cakap tadi, hati saya terjasa pada lagu. Budak intim cakap, USC kan macam mana masa boleh buat lagu? Hati kena berlagu. Kalau hati awak tak berlagu, awak takkan dapat lagu saja. Lirik boleh fikir, lagu dia one shot. Pada saya lah. Pada saya. Kalau orang yang boleh main muzik, dia boleh lukis apa ni melodi tu. Di na 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 ra di na 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 ra do. Dia boleh lukis melodi. Saya tak boleh, saya tak kerti. Habis tadi bau ni hilang. Saya dapat dia bau ni hilang kan. Ada rekod. Kalau ada rekod sampai ada rekod. Macam tu. Masih tradition lagi kan? Tradition bagi modern kan? Memang dia macam traditional. Jadi dari situ penghasilan tu, bila saya dapat kali lagu pertama, saya cakap aku mesti lagu kedua. Sebab apa? Sebab masa zaman Adam ni tu setiap tahun akan buat album. Sebenarnya album Ramadan lah, album Fitri lah, album macam-macam album. So maknanya penghasilan tu memang secara spontan saya dapat melodi dan saya ikat dengan rekod vokal saya. Sampai sekarang saya rekod vokal saya tak ketemu muzik. Sampai sekarang saya rekod vokal saya pakai ni. Tak payah apa. Ya, saya saksi. Bagi saya contoh. Kalau saya bila kata contoh kan. Macam ni saya dapatkan contoh lah kan. Kat Firefly, kata contoh Firefly. Boleh dapat melodi je. Jadi dia sampai sekarang tau. Sampai sekarang saya pakai traditional dulunya. Old school punya ni kan, punya macam cara. Sebab apa? Sebab tak ketemu muzik. Proses untuk abang cipta dengan lagu tu. Okey, saya punya konsep sebenarnya kehidupan. Tapi kehidupan bukan kehidupan yang satu cara tak, banyak cara. Kadang kita dengan mak ayah, kadang kita dengan kawan-kawan. Contoh macam lagu Kawan, saya buat lagu UNIC. Faiz. Oh, okey. Okey, jemput pada Abang Ismail. Ni mahal ni. Dia dapat poster tu. Okey, terima kasih pada Pak Hanif dan terima kasih saya mengucapkan kepada semua kerana hadir pada hari ini dan saya juga mengucapkan sekali lagi. Dapatlah tengok pegang ni. Nampak sila ambil gambar mama. Oh, muat ni gambar baru. Ha? Ambil gambar. Macam mana ni? Kat depan kot. Boleh. Mi, kamera kat mana? Kamera kat depan. Semua kat depan. Jom. Kita selalu berjaga saya Melayu.
latih. Bukan isi kan? Kita latih dia kan? Boleh. Jom.